Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini dapat kita bersama di dalam program daurah solat ketika bencana, membincangkan buku yang telah diringkaskan daripada buku asal panduan solat ketika bencana yang tuan-tuan boleh dapatkan. Yang ni kena belilah, insya-Allah. Baik, diringkaskan kepada solat ketika bencana, panduan kaedah dan pelaksanaan. Yang asal buku ini daripada kajian yang telah dibuat oleh sekumpulan penyelidik, di mana Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang telah melantik penyelidik, beberapa orang penyelidik, bagi melakukan penyelidikan dan membuat satu panduan, garis panduan solat ketika bencana yang pada asalnya adalah daripada situasi COVID. Pada awal COVID itu kami bermesyuarat di Tongkosar Patua dengan secara online, pakai WhatsApp saja masa itu, nak memutuskan bagaimana nak solat, bagaimana petugas-petugas di barisan hadapan masa itu nak melaksanakan ibadat solat, keadaan pesakit yang tuan-tuan ingat masa ketika itu. Dan setelah itu permulaan, kemudian kita tengok juga ada beberapa tempat berlaku gempa bumi dan sebagainya, tanah runtuh, hingga membawalah kepada idea untuk menerbitkan satu panduan solat ketika bencana yang kita telah ringkaskan dan telah diperakui dalam mesyuarat Peraturan Negeri Pulau Pinang pada 2020, 7 dan 8 Disember, bermesyuarat bagi mengambil keputusan menerima keputusan kajian setelah beberapa pindaan telah dibuat. InsyaAllah pada daurah kali ini kita akan membincangkan dalam 3 siri. InsyaAllah kami mengharapkan setiap siri kita boleh selesaikan dalam 20 muka. InsyaAllah, cuma esok kena ada orang tolong baca kat saya. Hari ini imam satu kerja anak murid saya dulu di Jabatan Mufti dulu dengan saya. Dan alhamdulillah jadi imam utama di Masjid SPS. InsyaAllah dia teringat dia bagi. Kami dulu setiap bulan memang kami ada daurah baca kitab turas dengan penyelidik di Jabatan Mufti bersama 3 orang masa tu. Bila saya masuk ni, berita tak hebat lah, tak ada lah. Jadi mungkin Ustaz nombor rindu pun nampak daurah. Baik, insyaAllah kita mulakan daurah kita. Yang depan tu tuan-tuan boleh baca, insyaAllah. Kita mulakan daripada muka surat 4, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi persiapan sebelum solat
Situasi persiapan menghilangkan najis mughalladah berat, iaitu anjing, khinzir dan keturunan daripada kedua-duanya. Daripada salah satu keduanya. Maksudnya kalau dari keduanya ni, anjing dengan babi sekali keluar anak. Begitu juga anjing dengan kambing ataupun babi dengan kambing juga najis mughalladah. Najis mutawassithah sederhana seperti darah, nanah, kencing dan najis mukhaffafah ringan, iaitu kencing kanak-kanak lelaki berumur tidak lebih daripada 2 tahun dan minum susu ibu sahaja. Najis yang dimaafkan seperti najis kadar yang sedikit pada adat kebiasaan manusia dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Contohnya percikan air kencing, nanah dan darah yang sedikit. Baik. Dalam 4 situasi itu, situasi yang keempat itu adalah najis yang dimaafkan ada pada pakaian kita. Seperti najis percikan air kencing yang kita tak nampak. Kita kencing tu dia ada percikan halus-halus tu, itu kita tak nampak. Ataupun umpamanya kita duduk dekat tempat peternakan ayam, umpamanya sebagai contoh, di musim panas mungkin berterbangan dia punya najis itu dan terkenalah pada pakaian kita, itu juga dimaafkan. Ini sebagai contoh. Ini semua adalah dimaafkan. Baik. Yang kedua yang dimaafkan iaitulah nanah dan juga darah. Para ulama mengkategorikan nanah itu seperti darah. Nanah itu berasal daripada darah yang telah pun rosak lalu dia menjadi nanah. Darah dan nanah ni diberikan hukum dalam syariat kita ataupun dalam fiqh Syafi'i kita ni agak luas. Di mana kalaulah kita terkena darah dalam situasi biasa, sebenarnya ianya dimaafkan. Sedikit itu banyak mana melihat kepada situasi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan itu umpamanya bekerja sebagai penjual daging, jadi percikan darah itu di pakaian tuan-tuan lebih berbanding dengan yang lain. Jadi kalau biasanya orang bekerja daging ni, percikan itu biasa, memang orang kata bukan luar biasa, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Baik, itu sedikit. Dan dimaafkan juga darah yang banyak jika ianya berada di tempat dia keluar dan mengenai di sekitar tempat dia keluar. Sebagai contoh, umpamanya darah pacak, darah luka. Sahabat dulu bila kena anak panah, mereka solat dalam keadaan berlumuran darah. Itu dimaafkan sebab darah itu dia keluar daripada tempat dia tu, kemudian mengenailah pakaian, dan umpamanya kalaulah di sebelah kanan kena, jadi berlepuhlah sikit belah kanan tu. Begitu. Kemudian kalaulah yang di sebelah kanan tu pula lagi ni kena pada kepiah kita. Kalau kena pada kepiah, itu dipanggil darah ajnabi, dipanggil istilah dalam istilah fiqh, dipanggil darah yang asing, bukan darah yang keluar dan mengenai di kawasan tempat dia keluar.
Jadi tuan-tuan, kalau darah tu keluar daripada badan kita dan terkena pada tempat dia keluar, itu dimaafkan. Bisa kita solat tu, itu dimaafkan. Tapi kalau darah tu termuncik, darah di sini kemudian termuncik sebelah sini ataupun sebelah atas, maka para ulama menganggap ianya dimaafkan jika sedikit. Kalau berlemuh juga di sebelah kepiah ni, kok mana ada kena-kena, kok mana dia di kaki tak tahu atas ni, itu tak munasabah, kata-kata tak munasabah. Tapi kalau dah kita kena di sebelah kanan, luka kemudian diturun sampai kaki ke bawah, itu memang itulah biasanya begitu, itu dimaafkan. Jadi kena faham, dalam bab nanah dan darah ini dia diberikan sedikit kelonggaran, yang bukan sedikit, lebih daripada yang biasa, dan banyak lagi yang dimaafkan. Di antaranya najis yang telah menjadi tanah. Ini disebut oleh para ulama kita, najis-najis yang umpamanya tak nampak dia dah jadi silut dah, dia jadi tanah dah, ini dimaafkan. Sehinggakan najis itu daripada najis mughalladhah sendiri pun dimaafkan. Itu dimaafkan. Jadi kalau umpamanya kita nak main sembahyang dan kita lalu di tempat-tempat begitu, kena percikan air hujan tu, kena di kaki kain kita tu basah tu, itu semua dimaafkan. Jangan risaulah kalau kita main sembahyang tu, lalu-lalu tengok, ni basah ni kain ni, lepas tu nampaklah macam ada kesan-kesan tanah, dan kita pula tak tahu tanah ni okey ke tak okey. Itu semua jangan dirisaukan, itu semua dibenarkan, insyaAllah. Baik. Situasi maksa dan penyelamat berdasarkan keuzuran. Tubuh, pakaian dan tempat solat terkena najis. Jika najis mughalladhah berat, hilangkan najis tersebut, kemudian basuh 1 kali dengan air tanah dan 6 kali air mutlak. Baik, ini jika tuan-tuan berkemampuan untuk mendapatkan tanah. Jika tak dapat tanah, ada pandangan mazhab Syafi'i kita boleh digantikan dengan sabun, dengan sabun. Jadi 1 dengan dengan sabun dan 6 kali lagi dengan bisu. Kalau tak ada tanah lah, kalau tak ada tanah boleh, insyaAllah. Baik. Jika najis mutawassithah sederhana, hilangkan najis tersebut, kemudian alirkan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa najis tersebut. Jika najis mukhaffafah ringan, hilangkan najis terlebih dahulu, kemudian renceskan air pada tempat najis tersebut. Jika najis kadar yang sedikit tidak dapat dilihat oleh mata kasar, dimaafkan dan tidak wajib dicuci. Baik, najis mukhaffafah ni seperti mana dibincangkan tadi, perlu dipahami. Ramai kita dengar orang kata kalau najis mukhaffafah ni tak payah basuh, hanya renjis saja. Apa beza renjis dengan basuh? Itu yang pertama saya nak jelaskan. Kalau basuh mestilah ada pengaliran air. Jadi kalau kita letak pada kain kita tu, saya kira menitik-nitik daripada tu kita punya kain. Adapun renjisan, dia hanya bila kita renjis di situ dan air itu tak perlu mengalir, tak perlu dia menitik. Itulah maksudnya renjisan. Sebelum itu nak renjis tu kena faham. Pertama nak kena buat, kena perah dulu, kena buang dulu najis ayat kecil budak tu. Dia tak boleh bila kecil-kecil tu kita tulis bubuh dengan ayat dalam renjis, tak boleh. Yang pertama maksudnya kita kena perahkan dulu hingga dah tak menitik dah ayat kecil tu daripada pakaian yang terkena najis, dan hendaklah merenjisnya dengan rata. Begitu. Renjis bagi rata walaupun tak berlaku pengaliran air. Itulah perbezaan renjis dengan basuh. Tiada pakaian ketika solat. Tutup anggota aurat dengan daun, plastik, kotak dan sebagainya yang dapat menutup warna kulit atau
lumur seluruh anggota aurat dengan lumpur sehingga menutup warna kulit. Jika tidak ditemui alatan untuk menutup aurat, tunaikan solat dengan cara bertelanjang yang jauh daripada pandangan manusia. Baik. Jika seseorang itu nak menutup aurat tidak ada, maka di sana sama ada tidak ada atau ada sedikit. Itu tak ada tu maknanya ada dua situasi. Memang tak ada langsung. Yang kedua, ada tetapi tidak boleh menutup semuanya. Baik. Jadi kalau tak boleh tutup semua, para ulama kata tutuplah dua anggota yang dikatakan sebagai aurat yang berat pada sebahagian mazhab, iaitu kubul dan dubur. Itu dibincangkan oleh para ulama. Kemudian dibincangkan oleh para ulama kalau ada sekepit daunnya, nak buah depan ke belakang, maka ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata buah depan, ada yang kata buah di belakang. Itu kalau ada sedikit. Kalau tak ada, bolehlah kita melumurkan selut. Pastikan selut itu menutup warna kulit. Kulit itu sebab menutup aurat adalah menutup warna kulit dengan sesuatu hingga tak nampak dilihat. Lepas itu kalaulah kita tutup dengan sesuatu tetapi dapat dilihat, seperti kita berada di belakang cermin, itu tidak menutup aurat. Itu tidak menutup aurat. Jadi menutup aurat itu maknanya dengan sesuatu. Jika aurat tertutup, tak nampak aurat, tetapi bukan dengan sesuatu benda, seperti mana kita berada di dalam bilik lalu solat bertelanjang, sebab bukan nampak. Pun kita kata dia punya warna kulit, itu pun tidak sah. Mana menutup itu mestilah dengan sesuatu benda. Dia tak boleh menutup warna itu dengan tidak ada apa-apa benda yang kita nak letak sebagai penutupnya. Baik. Ada tak solat. Okey, kemudian jika tak ada alat untuk menutup aurat, maka bolehlah seseorang itu melakukan solat secara bertelanjang. Bahkan kalau seseorang itu mempunyai satu kain, kemudian kain itu kalau digunakan, dia tak ada lah nak letak hamparan, nak letak sejadah. Kebetulan pula duduk di tempat yang najis, mana lantai itu semua najis. Kalau dia pakai tutup, jawabnya sekali dia sembahyang atas najis. Kalau dia sembahyang atas najis, dia telanjang. Jadi ketika itu para ulama menyarankan untuk dia jadikan umpamanya kain itu sebagai alas untuk seperti sejadah, dan solatlah secara bertelanjang. Solat itu sah dan tak perlu diulang semula. Jika tiada tempat solat, jika berada di darat, cari tempat yang bersih daripada najis seperti masjid, surau, pondok, wakaf atau atas tanah. Baik. Kalau kita nak solat tak ada tempat kita nak solat, maka solatlah sahaja di mana pun. Kerana hadis Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Berdasarkan hadis Nabi ini, ju'ilat li, kata Nabi, aku diberikan Allah Ta'ala al-ard, muka bumi ini, masjidan, sebagai tempat solat. Boleh kita nak solat di mana-mana sahaja, wa tahuran, dan asal hukum segala tempat di dalam dunia ini adalah dikira sebagai suci. Nak solat di Benang tak ada masalah. Nak solat di mana-mana pun pastikan di situ nampak okey, tak ada najis, boleh solat. Walaupun kita tak tahu ada najis ke tak ada najis, maka kita kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya'i at-taharah, asal hukum muka bumi tempat ni semua suci. Untuk macam itulah kalau tuan-tuan beli baju, nak basuh dulu kan tak payah basuh. Asal hukum benda ni dikira suci.
Kecuali terkena najis, barulah kita tengok yakin kena, barulah kita boleh hukum dia sebagai najis. Jadi tak perlu nak basuh ke apakah, nanti tu kukuh layarmu bukan Islam pegang, boleh pegang apa ke abang. Itu sama dengan lupikan jadi wah-wah belakang. Itu semua. Jadi solatlah di mana-mana tempat, surau ke atau di tanah. Jangan bijang tanah ni, nanti tanam tanah mana kukut lah. Jangan kukut lah. Jangan kukut. Solat dah. Berdasarkan hadis, ju'idat liyal ardu masjidan wa tahura. Jika tidak menemui tempat yang bersejarat atau disebabkan terhalang untuk menunaikan solat, maka diharuskan menunaikan solat di atas kenderaan seperti bas, lori, kren, kereta, kereta api dan sebagainya. Dan nanti kita akan bincang macam mana nak solat atas kenderaan. Jika berada di atas air seperti banjir, laut atau sungai, tunaikan solat di atas kenderaan air seperti perahu, kapal, sampan, rakit dan sebagainya. Baik, tuan-tuan juga boleh solat di dalam air. Boleh solat dalam air. Macam mana nak solat dalam air? Sekiranya boleh sujud dan tidak memberi apa-apa kesan buruk, hendaklah melakukan sujud seperti biasa. Kalau tak boleh, lakukanlah sujud dengan isyarat. Mungkin rokok boleh. Kalau rokok boleh, tak apalah. Kata para ulama begini, kalau seorang tu tak ada umpamanya, ada apa? Tak ada benda yang dia nak guna untuk tutup aurat, dia boleh sembahyang dalam air dengan dikeruhkan air itu. Bila keruh air tu, maka tak nampaklah dia punya kulit, maka tak nampaklah aurat. Bolehlah dilakukan solat di dalam air. Boleh. Dan kalau boleh rukuk, rukuklah. Kalau boleh sujud, sujudlah. Kalau tak boleh, lakukanlah isyarat rukuk dan sujud. Allah. Situasi berwuduk mengikut keadaan mangsa dan penyelamat berdasarkan keuzuran. Wuduk sekadar sempurna rukun. Basuh tangan sekali, niat wuduk, basuh muka sekali, basuh kedua-dua tangan hingga ke siku sekali, sapu kepala sekali, basuh kedua-dua kaki hingga ke kuali sekali. Wuduk anggota patah berbalut atau ampu. Balut atau ampu anggota yang patah. Basuh anggota wuduk yang sihat dan sapu air wuduk atas anggota yang dibalut atau diampu mengikut tertib bermula daripada muka, dua belah tangan hingga siku, kepala dan dua kaki hingga ke buku lali. Contoh, jika tangan kanan berbalut sepenuhnya, sapu air wuduk atas keseluruhan balutan tangan kanan. Jika tangan kanan berbalut sebahagian, sapu air wuduk atas balutan dan basuh pada anggota yang tidak berbalut. Baik. Sekiranya ada balutan pada mana-mana anggota wuduk, berdasarkan kaedah ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu, di atas kaedah jika mampu dilaksanakan, jika tak mampu dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan kesemuanya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau umpamanya pada tangan kanan kita tu ada balutan, maka anggota tangan kanan kita yang tak dibalut mestilah dibasuh. Mestilah dibasuh. Dan kemudian yang balutan itu hanya sekadar disapu. Ini mengikut pandangan mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang membenarkan kita melaksanakan demikian tanpa diikuti dengan tayammum. Kalau mazhab Syafi'i kita tayammum pula ganti. Tapi kebanyakan pandangan ulama hari ini mengambil pandangan yang pertama yang ditulis di sini, dan kita di Muzakarah Haji begitu juga dalam yang diputuskan oleh dalam Muzakarah Haji juga menerima itu. Jadilah ni takat ambil wuduk, kemudian sapu di tempat yang tak dikenal dulu, kemudian teruskan wuduk sehingga akhir. Baik. Dan pada pandangan Imam Nawawi,
Imam Nawawi memilih pandangan Imam Al-Muzani bahawa dalam situasi ini tidaklah perlu untuk mengqadha semula solat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dalam isu ni banyak isu dan banyak isu. Tapi disebut dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, beliau menyebut tentang bagaimana Imam Nawawi memilih dalam situasi ini tak perlulah apa pun situasi, sebab nak ambil nak berbalut ni kalau mazhab Syafi'i ni macam-macam. Nak balut tu kena ada wudu. Kalau tak ada wudu, saat lagi ni kena qadha balik sebenarnya. Begitu. Dan begitu juga contohnya balutan tidak boleh lebih daripada kadar biasa dibalut. Kalau mungkin perlu dalam 2 inci, kalau dibubuh 3 inci, maka kena qadha juga. Itu mazhab Syafi'i ni begitu. Dan kena ambil, kalau balutan itu pada anggota tayammum, macam mana pun kena qadha balik. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dan kalau mazhab Syafi'i itu begitu. Tapi atas nak memudahkan urusan orang awam, maka diambil beralih kepada mengambil pandangan mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sekadar itu, dan mengikut pandangan Imam Al-Muzani seperti mana yang telah memilih oleh Imam Nawawi, bahawasanya dia kata la qada'a ala sahibul jabirah mutlaqa. Dia kata begitu. Kalau orang yang berwudu tetapi ada balutan, dia tak perlulah qada dalam apa-apa situasi pun apa yang saya anggap tadi. Wudu anggota luka, cuci kawasan luka jika mampu, balut, sumbat atau tampal luka jika mampu, berwudu pada anggota wudu yang sihat, dan sapu air atas balutan bagi anggota yang dibalut. Jika luka tidak dibalut, disumbat atau ditampal, sapukan air atas luka sewaktu mengambil wudu. Tidak perlu menyapu atas luka atau atas balutan luka jika mendatangkan mudarat. Jika darah mengalir selepas dicuci luka dan wudu, teruskan solat walaupun darah tersebut terkena tubuh atau pakaian atau tempat solat. Jika keseluruhan tubuh luka dan mudarat sekiranya berwudu atau bertayamum, tunaikan solat tanpa wudu dan tayamum. Ulang semula solat tersebut dengan sempurna sekiranya tempoh untuk sembuh pendek. Tidak perlu ulang solat jika tempoh sembuh panjang. Ini disebut sebagai faqidut tahurain. Orang yang tak mampu untuk berwudu dan bertayamum hendaklah melakukan solat secara hormat waktu, dan hendaklah dia mengulang semula selepas itu. Wudu menggunakan botol semburan. Semburkan air pada tapak tangan sehingga sedikit bertapung. Alir dan ratakan air ke seluruh bahagian muka dari atas ke bawah disertai dengan niat. Semburkan air terus pada kawasan tangan sehingga mengalir. Alir dan ratakan air ke seluruh anggota tangan dari ujung siku hingga ke jari. Semburkan air pada tapak tangan sehingga sedikit bertapung. Sapukan air pada sebahagian kepala. Semburkan air pada kedua-dua anggota kaki dari atas kuku lali ke bawah hingga ke ujung jari. Alir dan ratakan air dari atas kuku lali ke bawah hingga ke ujung jari. Alir dan ratakan air pada celah-celah jari kaki. Baik. Untuk menggunakan spray, kena ingat satu je perbezaan basuh dengan sapu. Anggota yang dibasuh pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Semuanya ini perlu ada pengaliran air. Membasuh maksudnya mesti ada mengalir air. Jadi kalau nak basuh muka, kalau disebut sini, dia kata bubuh dulu di tapak tangan. Bagi saya tak perlu tepuk tangan, terus dia spray di muka. Terus spray di muka, kemudian sambil niat tu kita pun inilah insya-Allah
Yang lain tu umpamanya satu tadi semburkan pada tangan untuk kita nak sapukan kepala. Itu tak apalah. Ini tak perlu mengalirkan air. Itu kena faham perbezaan membasuh dan menyapu. Jadi jangan ambil wudu dan jangan ambil wudu pakai spray. Itu spray atas ni lembab je kita buku tu, dia tak meniti air di muka ni. Tu kita buku sapu je di tangan, air pun tak meniti. Itu dipanggil menyapu, bukan membasuh. Tak sah wudu gitu. Ingat yang tu ya. Perbezaan basuh dengan sapu. Wudu dengan bantuan orang lain. Semburkan air pada tapak tangan pembantu sehingga sedikit bertakung. Alih dan ratakan air ke seluruh bahagian muka pesakit dari atas ke bawah. Dia ada sama ada, cuma ni ada bantuan. Yang bantuan ni satu je, dua beza. Pertama sekali kita perlukan bantuan satu dan abang. Hukum meminta orang membantu mengambil wudu adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh. Kecuali ada keperluan seperti sakit apa semua, maka hukumnya terangkat. Ya, seperti ad-darurah tubihul mahdurah, al-hajah tubihu al-makruhah. Itu kaedah. Kaedah kalau darurat boleh menghalalkan yang haram, tapi jika ada keperluan dia menghilang dan mengangkat hukum makruh. Jadi bila ada keperluan, tak ada siapa nak ni, tolonglah. Jadi dia minta tolong. Cuma membezakan di sini hanya niat saja. Jadi niat itu dapat dilakukan oleh orang tu lah, bukan lain nama ni mayat. Mayat tu tak niat, kita niat. Yang lain sama saja. Saya ingat tak perlu baca. Kalau bantuan tu daripada contoh dia sakit lagi, bantuan daripada wanita yang bukan mahram dia. Boleh. Baik. Wanita bukan mahram ni saya nampak begini je lah. Kalau boleh pakai sarung tangan, okeylah. Kalau tak boleh pakai sarung tangan, ambillah pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal jika bersentuhan tanpa syahwat. Baik. Ataupun mengambil pandangan mazhab Syafi'i yang lain, iaitu orang yang menyentuh sahaja yang batal, orang yang disentuh tidak batal. Macam tu lah. Dan tak ada siapa dia saja pakai yang tu je. Jadi dalam situasi itu boleh kita beramal dengan pandangan-pandangan kaul yang ada dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang disebut yang batal tu al-lamis. Lamis mana yang menyentuh saja batal. Lal malmus, tidaklah orang yang disentuh itu batal. Tapi dalam situasi ini para ulama kata kalau yang bersentuh itu bukan ada yang menyentuh dan tersentuh, yang disentuh tetapi berlaku sentuhan secara tak disengajakan, tak gitu, kedua-duanya batal. Kita faham ke itu insya-Allah. Baik. Apabila tidak mampu berwudu atas tekanan keuzuran, wudu hendaklah digantikan dengan tayamum. Berikut merupakan dua keadaan tayamum. Tayamum, tepuk dua belah tapak tangan pada tanah berdebu sekali menyentuh muka, berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh bahagian sebahagian muka. Sahaja kedua tayamum bagi mengharuskan untuk solat dan Allah Ta'ala. Sapu muka, buang debu yang telah digunakan. Tepuk dua belah tapak tangan ke debu tanah pada kali kedua untuk menyapu kedua tangan. Pindahkan debu tanah. Sapu bahagian tangan kanan sebelah belakang tapak tangan kanan dengan menggunakan 4 perut jari tangan kiri selain ibu jari dari ujung jari ke siku. Sapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan dari siku hingga ke ujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kiri dan ibu jari tangan kiri, menyapu belakang ibu jari tangan kanan. Sapu bahagian tangan kiri sebelah belakang tapak tangan kiri dengan menggunakan 4 perut jari tangan kanan selain ibu jari dari ujung jari hingga ke siku. Sapu tangan kiri sebelah hadapan dari siku hingga ke ujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah
Pada tapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan menyapu belakang ibu jari tangan kiri. Sekiranya bertengok itu muka dan tangan dibalut atau diapu, boleh sapu debu tanah atau atas sapu tersebut. Baik. Tayamum ni ada satu perkara, dua perkara sudah sebut. Yang pertama berkenaan dengan niat. Okey. Niat ini sekurang-kurang niat ketika debu itu mengenai muka. Itu sekurang-kurangnya. Kalau nak ambil pandangan yang lebih baik, iaitu niat itu mestilah ada ketika memindahkan, ketika kita mengangkat tangan hingga sampai ke muka. Itu agak sukar. Tapi yang penting ketika kita menyapu muka tu ada niat tersebut. Yang kedua, yang saya tengok dalam video-video yang ada, yang saya biasa tengok, bagaimana ada yang mengajar cara bertayamum yang salah. Yang mengajar dia macam ni. Dia ambil tepuk di sini, lepas tu dia guna, lepas tu dia buang. Dia kata yang ni mustakmal. Ambil pula kertas lain pula. Yang mustakmalnya bukan apa yang ada di sini. Yang mustakmalnya yang ada di sini. Jadi kita tepuk tu, lepas tu tepuk kedua pun tempat yang sama di situ, tidak menjadi apa-apa, kerana yang mustakmal adalah yang disapu di sini dan di muka dan di tangan. Yang ada di situ bukan mustakmal. Kena ingat yang tu, sebab ada dalam video-video yang ibu dalam YouTube ke apakah, ada yang mengajar macam tu. Maka ini kena, ialah biasalah untuk ya, orang nak masuk dia masuk. Dia nak mengajar juga. Jadi Debu ni macam mana? debu ni gitulah. Ada debu boleh mana-mana pun insya-Allah. Ya. Bahkan sebahagian mazhab bukan debu pun. Batu pun boleh. Buat batu. Boleh ya. Baik, kemudian niat ini mestilah kita menggunakan niat yang paling tinggi dia punya kedudukan. Kalau kita kata aku niat untuk melakukan solat sunat, dia boleh baca Quran, dia boleh baca sembahyang sunat, sembahyang fardu tak boleh. Kalau dia kata aku mengaji Quran, sahaja aku ini kerana nak memegang Quran, umpamanya mengaji Quran boleh lah. Sembahyang sunat tak boleh, sembahyang fardu tak boleh. Jadi kalau dia niat bagi mengharuskan solat fardu, maka bolehlah dilaksanakan sunat dan lainnya, tapi kena faham satu tayamum hanya satu fardu sahaja. Tayamum dengan bantu orang lain. Terutama niat dia tadi beza. Okay. Situasi maksa dan penyelamat melaksanakan solat dan satu uzuran tidak mengetahui arah kiblat. Tentukan arah kiblat berdasarkan arah terbenam matahari. Jika waktu malam, tentukan arah kiblat berdasarkan bintang kutub polaris. Baik. Apabila kita tidak mengetahui arah kiblat, yang pertama sekali kita kena tengok kat mana ada masjid-masjid yang mihrabnya menunjukkan arah kiblat. Itulah kita kena pakai. Dan jangan sekali-kali pakai kompas lagi masa tu. Tak boleh pakai lagi. Kalau ada mihrab, contohnya masjid ini, itu dipanggil mihrab yang mu'tabar, maka itulah yang perlu diikuti. Baik. Dan kemudian kalau tak ada dah alat apa semua, kalau kita di sini, maka kita akan cari ke arah matahari terbenam. Baik. Kalau malam, kita pun tak berhenti nak tengok bintang. Kalau orang tentera dulu dia habaqkan saya, Ustaz, kami kalau nak sembahyang malam-malam, kami akan cari pokok, kami akan tengok lumut dia duduk belah mana. Kalau dia belah, maksudnya sebelah matahari naik itu dia kering dah tu, dia tak ada lumut, dia tak ada apa. Jadi maksudnya kita tahu dah kiblat searah sana. Macam tu. Tengok
Lagi balik lah tengok rokok belah mana ni ada tak boleh tengok macam mana. Itu di antara petanda kita nak tengok macam mana arah kiblat. Kemudian kita nak tahu macam mana arah kiblat. Kan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-qiblatu bainal masyriqi wal maghrib. Nabi SAW sebut penduduk Madinah kiblat mereka di antara masyriq dan maghrib, di antara timur dan barat. Oleh itu kalau kita solat menghadap ke sini contohnya, okay? Dalam 90 darjah tu heboh sikit apa semua itu tak jadi masalah dalam situasi demikian. Cuma kita hari ini keputusan telah buat mana-mana solat di mana masjid dibenarkan hanya lebih kurang 5 darjah saja. Yang boleh kalau terpesong daripada kiblat yang asal ataupun kiraan itu tak apalah. Kalau kubur pula diberikan, kalau tak salah saya 20 darjah pun kalau dia serong lebih sikit daripada kiblat. Tetapi kalau di bawah butang tu dia Ridwan, masjid kot ni kubur kot tu. Tengok dia Ridwan kan. Dia Ridwan dia tu tengok kubur dia, bukan ikut lain masjid kot ni dia kot tu kan. Tak apa kan, asal kiblat kot tu dia heboh sikit apa semua, itu tak jadi masalah kerana ada pandangan yang lain. Kalau kiblat ke arah tu, jangan mai kot ni, jangan mai kot tu. Buatlah kot ni, kot tu ke apa kan. InsyaAllah Allah boleh, insyaAllah. Berdasarkan hadis Nabi SAW tu, Nabi kata penduduk Madinah kiblat mereka di antara masyriq, timur dan barat, kerana di Madinah kiblat itu arah selatan. Arah selatan. Bukit Uhud di sebelah utara, Mekah itu belah selatan. Jadi sebelah selatan tu okeylah. Tapi masya-Allah kalau kita tengok Masjid Nabawi tu, kita ukur putui sampai ke sana, tak hebat kalau sikit masa tu. Masya-Allah hebatnya Nabi SAW. Baik. Solat sekadar sempurna rukun, lafaz takbiratul ihram serta niat dalam hati, baca surah Al-Fatihah, rukuk sekadar baca tasbih sekali, i'tidal sekadar baca tasbih sekali, sujud sekadar baca tasbih sekali, duduk dan tunduk sujud sekadar baca tasbih sekali, duduk tahiyat awal dan akhir baca sehingga selawat kata Rasulullah, lafaz salam pertama. Solat mengikut kadar kemampuan. Kaedah pertama, tidak boleh berdiri tegak, bongkok, berdiri sekadar mampu yang tersampai pada hak rukuk. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sekadar mampu. Jika mampu bangun berdiri pada rakaat seterusnya, maka hendaklah bangun berdiri. Jika tidak mampu bangun pada rakaat seterusnya, maka diharuskan duduk. Rukuk, sujud, duduk atau duduk sujud, tahiyat awal dan akhir sekadar mampu. Baik, dalam situasi orang yang bongkok ni, sekiranya dia bongkok hingga ke tahap rukuk, macam mana? Boleh tak dia sembahyang berdiri? Ya, boleh. Dan dah nanti ketika rukuk dia turun sikit je daripada yang asasnya. Dia bongkok teratur lah nak diri. Ya, lakukan demikian, tak ada masalah. Dirilah dalam keadaan bongkok macam tu, insya-Allah. Kaedah dua, boleh berdiri dengan alat sokongan, dinding, tongkat dan lain-lain. Berdiri dengan menggunakan alat sokongan sama ada memegang atau bersandar pada alat sokongan tersebut. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jika mampu bangun berdiri pada rakaat seterusnya, hendaklah bangun berdiri. Jika tidak mampu bangun dan pada rakaat seterusnya, diharuskan duduk, rukuk, sujud, duduk antara sujud, tahiyat awal dan akhir sekadar mampu dengan alat sokongan. Baik. Para ulama menyebut sekiranya seseorang itu mampu berdiri tetapi dengan alat sokongan seperti tongkat, hendaklah dia solat dengan berdiri. Dia tak boleh solat duduk. Nak faham itu? Jadi kalau aku ni boleh berdiri tapi kena ada alat sokongan, maka hendaklah dia solat berdiri. Mesti wajib dia solat berdiri. Begitu. Malaikanlah alat sokongannya itu kena pegang dia orang. Kalau orang tak pegang, dia ke bawah jatuh. Itu tak perlu. Itu. Kemudian ketika dalam solat, bila kita duduk, biasalah kalau kita mampu tengah-tengah kita duduk tu, kita kena berdiri. Itu biasalah, nak faham. Jangan kata duduk tu duduk habis-habis. Okay? Dan kalau tengah-tengah kita duduk tu, kita mampu berdiri dulu baru sambung Fatihah.
Mana tak sah kita nak baca Fatihah sambil nak bangun berdiri. Gitu, kena faham. Duduk tu dah mampu berdiri dengan tengah baca Fatihah, bangun dulu baru boleh sambung baca Fatihah. Jangan baca Fatihah sambil nak berdiri. Berbeza jika nak duduk dengan tengah berdiri tak mampu, boleh baca sambil nak duduk. Mana ketika kita tak mampu dah nak berdiri tu, kita dibenarkan membaca Fatihah sambil duduk. Apatah lagi bolehlah hukum dia nak baca Fatihah sambil turun nak duduk. Kena faham berbeza. Kalau duduk pergi nak berdiri, kena berdiri dulu baru baca Fatihah. Berbeza dengan kita nak berdiri kepada duduk, itu boleh kita baca Fatihah sambil ketika bergerak untuk duduk. Boleh berdiri dalam tempoh sekejap. Berdiri dalam tempoh yang mampu. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri hingga selesai rukuk jika mampu. Duduk sekiranya tidak mampu berdiri lagi sebelum takbiratul ihram. Bangun berdiri pada rakaat seterusnya jika mampu. Duduk jika tidak mampu, bangun pada rakaat seterusnya. Rukuk, sujud, duduk atau sujud, tahiyat awal dan akhir sekadar mampu. Solat secara berdiri, jadi menghadap kiblat. Takbiratul ihram dan berniat berdiri ini. Rukuk secara berdiri dengan menundukkan kepala sebagai isyarat. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan memejamkan separuh mata dengan tumaninah. Iktidal secara berdiri dan tegakkan kepala jika gunakan kepala, atau buka mata sepenuhnya jika gunakan mata dengan tumaninah. Sujud secara berdiri dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk sebagai isyarat. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan memejamkan mata sepenuhnya dengan tumaninah. Duduk antara dua sujud dalam keadaan berdiri dengan tumaninah. Tahiyat awal dan akhir secara berdiri, Islam secara berdiri. Baik, ini solat orang paling duduk. Dia solat daripada awal sampai akhir berdiri. Okey. Soal ada tu macam mana? Solat secara duduk. Duduk sama ada terhantar atau kata menghadap kiblat. Duduk secara iftirashi, tawarruk atau bersila. Takbiratul ihram dalam keadaan duduk baca surah Al-Fatihah. Rukuk secara duduk dengan menundukkan kepala sebagai isyarat. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan memejamkan separuh mata dengan tumaninah. Iktidal secara duduk dan tegakkan kepala. Jika gunakan kepala atau buka mata sepenuhnya, jika gunakan mata dengan tumaninah. Sujud secara duduk dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk sebagai isyarat. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan memejamkan mata sepenuhnya dengan tumaninah. Duduk antara dua sujud dalam keadaan duduk dengan tumaninah. Tahiyat awal dan akhir secara duduk, beri salam secara duduk. Duduk solat atas dua atas kursi. Pastikan kedudukan solat anda menghadap kiblat. Bagi yang mampu berdiri tegak dan mula solat dengan berniat. Tahiyat awal dan akhir secara mengiring, beri salam secara mengiring. Solat baring terlentang. Baring menentang, kaki menghadap ke arah kiblat. Tinggikan kepala menggunakan bantal dan sebagainya untuk menghadap ke arah kiblat. Takbiratul ihram dalam keadaan terlentang. Rukuk dengan menundukkan kepala ke hadapan. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan menjaga separuh mata. Iktidal secara terlentang dan tegakkan kepala. Jika menggunakan kepala atau buka mata sepenuhnya. Jika menggunakan mata dengan tumaninah. Sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada isyarat rukuk. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan menjaga mata sepenuhnya dengan tumaninah. Duduk atau dua sujud dalam keadaan terlentang dengan tumaninah. Tahiyat awal dan akhir terlentang, beri salam terlentang. Baik. Kena faham di sini bila solat untuk solat duduk okey. Solat mengiring ni ke kanan dan ke kiri dalam ketika rukuk dan sujud sekiranya mampu hendaklah dia duduk. Tapi di sini tak ditulislah sebab dia anggap tak mampu. Jadi kena faham solat mengiring ke solat berbaring ke terlentang, dia mestilah rukuk itu kena duduk. Sujud pun kena duduk. Barulah kemudian dia berbaring semula. Ini kalau yang berkemampuan melakukannya. Lepas tu kena faham solat yang berbaring, dia kena mengiring dulu. Barulah tak boleh mengiring, barulah berbaring. Hukum melentang. Dan kena faham itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa muttaji'an. Kemudian barulah pada setelah mustalqiyah.
Begitu. Nabi SAW dia harap dan turutannya. Berbaring tu kena mengiring. Tak boleh mengiring, baru berbaring. Itu kena faham. Supaya jangan kita yang boleh mengiring tu solat dengan berbaring. Kena faham betul. Okey. Solat menerak. Menerak dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Tapi kalau orang dalam keadaan menerak, rokok dengan menundukkan kepala ke hadapan. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan membaca kepada mata. Kalau tidak secara menerak dan kita kepala jika menggunakan kepala, atau buka mata sepenuhnya jika menggunakan mata dengan tamanina. Sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada isyarat rokok. Jika tidak mampu menggunakan kepala, gunakan isyarat mata dengan membaca mata sepenuhnya dengan tamanina. Duduk antara dua sujud dalam keadaan rendah dengan tamanina. Tayak walan akan secara menerak, Islam secara menerak. Baik. InsyaAllah kemudian ada solat menggunakan isyarat mata, kemudian solat menggunakan isyarat hati. Baik, mengikut pandangan Imam Abu Hanifah, orang yang tak boleh melakukan isyarat mata maka tak wajib dah solat. Kerana bagi mereka macam mana nak solat dengan hati, siapa nak tahu dia solat dengan hati. Itu pada pandangan mazhab lain lah. Tapi mazhab Syafi'i masih boleh melakukan solat dengan hati. Saya ingat yang cukup untuk hari ini. Sebab kita target setiap hari 20 muka surat. InsyaAllah pada esok kita akan mulakan dengan solat jamak. Macam mana dalam keadaan contohnya doktor nak solat, sedangkan dia nak buat pembedahan orang yang umpamanya sakit seorang-seorang di rumah. Saat lagi anak balik kerja pukul 6, dia main lohok macam mana tak sampai rumah. Okey. Itu insya-Allah kita akan bincang besok insya-Allah. Memang kena ada bantu saya lah sebelum baca sebab esok. Terima tuan-tuan tak ada fikir ucap tu. Taklah insya-Allah. Baik. Kita sambung esok insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.